Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah, kita mulakan dengan bacaan doa dulu. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi, jom kita mulakan dengan cerita yang pertama. Baiklah, untuk kisah yang pertama kita pada hari ini datang dari Athena. Dan katanya kejadian ini berlaku dekat sebuah kolam memancing di Negeri Sembilan. Dan kalau anda semua dah bersedia nak tahu cerita Athena ni macam mana, jom kita mulakan. Assalamualaikum Abang KSM dan semua pendengar kisah seram Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Athena bang. Dekat sini saya nak kongsikan satu pengalaman yang saya sendiri lalui masa ikut suami pergi memancing waktu malam. Kejadian ni berlaku dekat satu kolam memancing dekat Negeri Sembilan bang. Dan malam tu saya ingat lagi bang, kita ingatkan ni kita nak lepak biasa-biasa je. Yelah, suami saya memancing, saya duduk tepi kolam tu, tengok telefon, tengok Netflix, rehat-rehatkan badan. Tapi rupa-rupanya malam tu bukan malam biasa. Pendengar cuba bayangkanlah masa kami sampai dekat kolam tu, suasana memang sunyi sangat-sangat. Kalau tak silap saya, adalah beberapa orang memancing lain. Tapi masing-masing jarak kan jauh-jauh kan. Dahlah lampu kolam tu bukannya terang sangat. Cukup-cukup je bang untuk nampak bayang-bayang orang kat situ. Dan yang paling ketara pada malam tu, kelkatu tau bang. Kelkatu penuh sangat malam tu. Ada yang berpusing-pusing dekat lampu, jatuh atas meja, jatuh atas baju. Yang kena muka saya pun ada tau. Yang kita ni pula masa tu rimas lah juga kan, kelkatu kan mengganggu betul rasanya. Dan saya tengok suami, relax aja dia kan, macam tak kisah pun, sibuk. Casting umpan dia lah. Poker je lah dekat umpan, dekat joran dia tu. So, tengah saya duk sibuk-sibuk kibas-kibas kelkatu tu, saya macam terpandang sesuatu tau. Apa tu? Kan? Baru saya perasan bang, rupa-rupanya kiri kanan tempat kami tu lain macam dia punya keras ni tau. Yelah, korang bayangkan lah betul-betul sebelah kanan kolam tu saya nampak ada barisan kubur Cina bang. Yang sebelah kiri dia pula kebun pisang aja. Dah lah gelap kat situ. Saya macam alamak kan, kita dah rasa lain macam. Tapi tengok suami relax je. Okey lah, saya pun buatlah relax. Saya pun sambunglah balik semula tengok Netflix. Tapi tiba-tiba je bang, rasa tak sedap hati tau. Macam ada benda yang tak kena dengan tempat tu. Gangguan pertama tu jadi masa saya tengah leka-leka lah, tengah leka tengok telefon kan. Dan sebenarnya saya ni masa tu memang dah mengantuk jugalah. Mata ni dah kuyu je sambil tengok handphone tu, mata ni dah kuyu. Tambah pula angin malam kat situ sejuk, tempat tu pun sunyi. Jadi badan dah rasa terbuai-buai je kan, macam nak masuk ke alam mimpi tu. Dan dalam tengah saya leka tu, tiba-tiba saya nampak macam ada benda bergerak tau.
dekat celah-celah pokok pisang tu. Saya macam apa ni? Saya blink mata sekali, saya kelip mata sekali. Tengok, apa tak nampak apa pun bang kan? Saya blink mata kali kedua, masa itulah baru saya nampak jelas. Rupanya bang, yang ada dekat pokok pisang tu pocong bang, pocong. Dan benda tu dia berdiri betul-betul dekat celah-celah pokok pisang. Dan saya nampak lah ni, kain putih dia lusuh, dan cara dia bergerak tu dia macam melompat-lompat sikit. Sekejap dia ada, kejap dia hilang, kejap dia muncul, kejap dia hilang. Dan yang lagi seramnya, benda tu makin lama makin dekat dengan kami. Saya apa lagi dah takut tu kan, saya terus genggam tangan suami. Suami toleh je, saya terus cakap macam ni. Abang, saya rasa macam ada yang tak kena lah bang kat sini. Bang, jom balik bang. Saya rasa tak sedap hati lah bang. Dan suami saya tengok saya dah macam tu je kan, memang dia tak banyak tanya lah kan. Dia terus cepat-cepat dia kemas barang-barang mancing dia apa semua. Yang saya ni pula dah terkaku kat situ kan, tak berani ni nak alih pandangan. Sebab bukan apa tau bang, saya takut apa, bila saya alih je, saya pandang tempat lain, buatnya benda tu terus muncul depan kami. Tak keharu kan. Aduh, okey lah, saya dah terpandang kat situ. Yang suami saya sibuk kemas. Dan bila dah siap tu, kami terus berjalan keluar dari situ tau. Teruslah pergi dekat kaunter tempat pemancing tu kan. Dan penjaga kolam tu, dia pandang kami, dia tengok kita orang dah muka lain macam je, dia terus tanya, "Bang, dah siap ke? Cepatnya hari ni. Lalunya lama. Ni sekejap je dah siap dah." Tak ada apa-apa, hari ni aku ada hal lah. Ni aku nak kena balik cepat ni. Dan terus kita orang terus jalan tau. Terus jalan je, masuk kereta, terus keluar daripada kawasan kolam tu. So nak dijadikan cerita lah bang, masa nak balik tu, tiba-tiba je hujan lebat. Dan bila dah jalan jauh sikit daripada kolam tu, kita ni bolehlah rasa lega kan. Dan masa tu kan, dalam balik tu kan, saya punya badan ni tiba-tiba rasa lain macam tau bang. Dah mula rasa semacam rasa letih sangat-sangat. Yang kita ni okey lah kan, ingatkan nak rehat sekejap dah okey lah. Saya pun pejam mata sekejap. Dan masa itulah gangguan kedua tu berlaku tau. Tapi bukan dekat saya, dekat suami saya bang. Okey, korang bayangkan masa saya tengah pedamkan mata tu, tiba-tiba saya rasa kereta tu brek mengejut tau. Sampaikan masa tu badan saya ni ke depan sikit. Lepas tu saya rasa suami terus tekan minyak, dia terus pecut tau. Dan memang laju sangat bang dia bawa macam tu. Memang macam ada orang kejar. Saya buka mata, saya terus tanya dia, Bang, kenapa ni bang? Kenapa laju sangat bawa ni? Waktu awak terlelap tadi, Abang nampak macam ada kaki lah berdiri tengah highway. Ya Allah, tinggi benda tu sayang, macam bangunan 5 tingkat. Sebab itulah abang break tadi, sebab terkejut. Dan saya pula dah dengung macam tu, terus rasa lain macam balik semula tau. Terus saya genggam tangan suami saya, dan saya terus terdiam tau, tak tahu nak cakap apa masa tu. Dan sepanjang perjalanan kami nak balik lepas tu, kami berdua terus diam aja. Dan sampailah dekat rumah, kita orang memang tak cakap apa pun bang. Dan itulah kisah pengalaman saya masa temankan suami pergi memancing waktu lewat malam. Terima kasih bang sebab sudi dengarkan kisah ni. Dan terima kasih juga pada Atina atas kisahnya, memang menarik sekali. Satu pengalaman temankan suami pergi memancing. Itulah dia, nampak apa? Nampak pocong. Dan suami dia pula nampak sesuatu dekat tengah jalan. Pada sahabat-sahabat yang mana mungkin pernah mengalami cerita-cerita seram yang macam ni kan, abang mohon korang sharekanlah pengalaman tu pada abang, jadi kita boleh dengar sama-sama, boleh layan kisah anda dekat sini. Okey, sebelum kita terus dengan kisah yang kedua, abang KSM nak ucapkan ribuan terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang sudi support channel Kisah Seram Malaysia. Tanpa anda semua, siapalah kita. Okey, untuk kisah yang kedua okey,
Kisah yang kedua ni datang daripada Mam Ikal. Nama dia agak panjang tapi berbelit-belit lah, tapi abang pendekkan je lah, nama dia Mam Ikal. Kejadian ni berlaku dekat kampung mak dia. Nak tahu apa yang jadi? Jom kita terus dengan kisah yang kedua. Baiklah, untuk kisah yang kedua pada malam ni datang dari Mam Ikal. Dan katanya kejadian ni berlaku dekat kampung mak dia masa dia baru balik berniaga. Dan kalau anda semua dah bersedia nak tahu cerita sahabat kita ni macam mana, jom kita mulakan. Assalamualaikum Abang KSM dan semua pendengar kisah seram Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mam Ikal tau. Dan saya ni asal dari Melaka. So pada hari ni saya nak kongsikan kisah yang jadi dekat saya lebih kurang 4 tahun lepas macam tu. Sebelum PKP atau selepas PKP tu saya tak berapa ingat lah. Tapi lebih-lebih kurang waktu macam tu lah bang. Yang saya ingat, masa tu saya ni baru balik berniaga. Dan sebelum nak balik ke rumah tu, saya singgah rumah mak dulu tau. Untuk pengetahuan Abang KSM dan semua pendengar kisah seram Malaysia, dekat bawah rumah mak saya ni bang, dia memang ada satu warung kecil. Warung kampung biasa je. Pot orang-orang kampung duduk singgah-singgah minum, borak-borak, bersembang-sembang. Dan saya sampai malam tu pun tengok adalah 2-3 orang kampung tengah duduk lepak-lepak minum kan. Dan kebetulan pula mak saya ada dekat situ sekali. Okay. Masa saya baru je nak tarik kerusi nak duduk tu, entah kenapa mata saya ni terpandang ke atas. Okey, korang bayangkan ni, warung tu dia bukan macam kedai dekat bandar ni lah yang elok, cantik, bersiling bagai. Bumbung dia tu pakai bumbung zinc je. Dan ada bahagian ni macam belum kemas sangat, ada ruang-ruang dekat atas tu lah. Dan atas bumbung tu pula ada pokok menjala tau. Dan masa saya pandang tu bang, jantung saya dia macam jatuh tau bang. Sebab saya nampak satu lembaga putih dekat atas bumbung tu. Dan yang saya nampak tu, kain putih dia labuh bang. Rambut dia panjang sangat. Tapi muka dia saya tak nampak jelas lah. Dan benda tu macam tengah menggendong sesuatu tau. Saya tu Astaghfirullahalazim. Saya terus terkaku kat situ bang. Tapi yang saya ni sebenarnya jenis yang orang kata adalah sikit mata ni hijab terbuka. Jadi bila dah nampak macam tu, terperanjat memang terperanjat. Tapi saya dah tahulah benda-benda macam ni, kita kalau nampak ke dengar ke, jangan tunjuk sangat yang kita ni panik. Jangan cepat melata dan jangan pandang dia lama-lama. Okey, kita dah tahu macam tu kan. Saya pun buat macam biasa je lah. Saya terus duduk kat situ kan. Saya order apa semua, nampak mak, salam mak apa semua. Saya duduk, makan, borak, macam tak ada apa-apa pun. Tapi dalam hati ni memang dah rasa tak sedap dah. Sebab benda tu bukan dekat tanah, dia dekat bumbung tau. Macam dia tengah duk perhatikan kita je, tengah tengok je orang yang makan kat situ. Okay, so okay lah kan. Saya pun habiskan makan macam biasa. Lepas dah siap makan, dah bayar apa semua tu, saya pun balik kan. Dan pasal apa yang saya nampak ni, saya senyapkan je tau bang. Tak cerita dekat sesiapa, dekat mak pun saya tak cerita. Sebab saya tahu kalau saya buka mulut karang, macam-macam cerita keluar kan. Kesian orang yang berniaga tu, buatnya nanti kan orang kata dia bela hantu lah apalah kan. Tak pasal-pasal aja perniagaan dia tak baik kan. Tapi malam tu juga saya buat satu benda yang saya sendiri mengaku memang silap saya tau. Kau nak tahu tak, saya fikir apa masa tu kan? Saya kan balik-balik rumah je, saya dalam kepala ni asyik terfikir je, kalaulah betul yang saya nampak tu memang ada,
Kalau esok saya pergi ke kedai tu lagi, mesti akan nampak dia lagi kan. Dan sepatutnya kita memang tak fikir macam tu lah. Tapi itu yang saya fikirkan tau. So esoknya lah saya pun pergi dekat warung yang sama lagi. Dan bila sampai tu, saya tengok lah benda ni memang dah niat dalam hati kan. Saya tengok dulu atas bumbung dia, tengok, dah tak ada apa-apa. Okey lah, kita pun dah rasa lega lah kan. Mungkin semalam tu kita ni silap nampak agaknya. Mungkin kita dah penat baru balik berniaga kan. Okey lah, so saya abaikan Sebelum masuk kedai tu, dengan mak saya sekali pun kita orang makan dah. Makan macam biasa apa semua, bersembang-sembang. Tapi bang, rupanya benda tu bukan tak ada tau. Dia cuma tak bagi saya nampak dia dekat tempat yang semalam je. Okey, bila kita ni dah habis makan apa semua, dah bayar tu kan, saya pun jalanlah ke kereta. Masa saya nak keluarkan kunci, nak buka pintu kereta saya tu, tiba-tiba mata ni terpandang sesuatu tau. Dekat pokok-pokok yang ada sebelah warung tu, ada benda kan bang, warna putih tau. Dia macam meninjau. Kejap dia keluar, kejap dia masuk. Dekat celah-celah daun tu, dia macam intai. Lepas tu dia sorok balik tau. Bang, bila saya perhatikan betul-betul, Allahu Akbar, benda putih tu lah bang. Dia macam nak bagi saya ingat, jangan main-main dengan dia. Dia memang ada kat situ kan. Kita ni dah berderau darah kan. Memang tak tunggu apa dah. Saya terus buka pintu, start, terus balik rumah lah. Dan lepas daripada malam tu, saya memang tak pergi lagi dah warung tu. Dan saya tak pastilah bang, tapi bang, bila dah lama-lama tu, warung tu pun saya tengok makin lama makin sunyi, makin tak ada orang yang datang. Sampailah warung tu tutup sendiri tau. Orang kampung biasalah kan cerita macam-macam. Tapi yang kita ni tak cerita apa pun bang. Saya diam aja tau. Cuma saya terfikir jugalah, mungkin orang yang jaga warung tu pun dah tahu agaknya kan, ada benda yang menumpang dekat situ. Itu yang ditutup agaknya. Dan itu adalah kisah yang pertama saya tau. Okey, kisah yang kedua ni pula pasal rumah sewa saya yang nak cerita dekat kawasan-kawasan berdekatan dengan kampung mak saya tu juga. Okey, cuba abang KSM dan pendengar semua bayangkan rumah yang saya sewa tu, dia punya keliling tu hutan aja bang. Jalan nak masuk pun jalan tanah merah. Jenis rumah yang lama gitu. Dan mula-mula saya duduk situ, memang semuanya okey aja, tak ada apa-apa yang pelik apa benda semua. Tapi tak lama bang, masuk hari kedua je, dah mula dah gangguan-gangguan dia tau. Macam mula kan saya nampak apa? Saya nampak macam ada kelibat dekat tingkap. Lepas tu kita ni asal dalam rumah tu je kan, rasa macam tak sedap hati je tau. Macam ada orang mengintai gitu. Dan ada sekali tu saya nampak mata merah menyala bang dekat bangsal depan rumah tu. Yang kita ni daripada dalam rumah tu, kita perhatikan lah, apa benda merah-merah gitu. Saya ingatkan lampu motor. Rupanya bukan bang. Tapi yang saya nampak tu, saya tak pastilah apa yang sebenarnya ada malam tu. Dan lepas tu kan, dekat dalam rumah saya tu pula selalu ada bunyi dekat atap tu. Macam ada orang duk panggil-panggil nama kan. Tapi bila kita tengok, perhatikan betul-betul, tengok kosong, tak ada apa pun. Dan tapi pasal rumah ni lah kan, saya duduk juga dekat situ. Sebab dah itu je yang ada, dah tak ada pilihan lain abang. Dan nak buat macam mana kan, dah kita sewa situ pun kira okey, sewanya pun tak berapa mahal sangat. Dan kalau nak cari rumah sewa lain pun bukannya senang sekarang bang. Jadi nak tak nak tu terpaksa lah. Kuatkan semangat, banyakkan doa je lah bang, tawakal je lah. Dan itulah bang kisah saya berkenaan dengan satu warung dekat rumah mak saya dengan rumah yang saya duduk sekarang. Dan sebenarnya bang, saya ni ada banyak lagi kisah-kisah silam yang saya nak cerita, tapi takut jadi nanti panjang sangat pula. Dan kalau abang sudilah, nanti insya-Allah bang, saya akan kongsikan lagi. Terima kasih abang KSM sebab sudi dengarkan kisah saya ni.
Dan itulah dia kisah daripada sahabat kita Mam Ikal ya. Dan Abang KSM nak ucapkan terima kasih lah pada sahabat-sahabat yang sudi hantarkan kisah-kisah ni apa semua. Dan lagi satu abang lupa, abang nak mention lain kali kalau hantarkan kisah, letaklah nama yang senang di-pronounce kan, senang yang abang nak sebut. Janganlah letak nama yang susah sangat. Dan jangan lupa letak nama. Itu yang paling penting tau. Dan okay, untuk kisah sahabat kita ni lah kita ni kan, bila kita nampak sesuatu yang pelik kan, dengar bunyi yang pelik-pelik, jangan dicabar tau. Janganlah kita rasa macam betul ke ada, aku nak try lah, nak test lah, nak tengok lah kan. Jangan. Sebab kadang-kadang benda tu memang dia tak kacau kita pun, tapi bila kita sibuk-sibuk nak ambil tahu pasal dia, barulah benda tu datang. Apa judahnya, kita juga yang takut. Dan itulah dia kisah kita pada hari ni ya. Sekian. Dan inilah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan. Okeylah, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau tadi Abang ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa. Harap sahabat semua dapat maafkan. Mana yang belum like, mana yang belum subscribe tu, tekanlah dulu mana yang patut. Kita kan geng. So dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pukul 4 petang, InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.